Yang bagaimana? Syiah ni dia ada tiga kecenderungan. Saya katakan tadi, dia ada Zaidiyah. Zaidiyah ni yang paling lembut dan yang paling hampir. Ideologi tetap bid'ah, tapi solat di belakang dia adalah sah. Berbeza dengan Imamiyah, Imam 12, yang mana mereka mencerca maki hamun sahabat Nabi. Ingat, hadis-hadis tentang solat ni sahabat Nabi yang meriwayatkan. Mereka mengkafirkan semua sumber-sumber agama ni. Mereka tak terima ni Imam Bukhari mati. Dalam buangan Imam Bukhari mati dituduh sebagai nasibi, iaitu pembenci Ahlul Bait. Siapa hak tuduh dia? Syiah. Disebabkan kurangnya hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Ali di dalam Sahih Imam Bukhari. Kurang. Pasal apa kurang? Pasal hampa tu pemalsu hadis. Bila hampa pemalsu hadis, hadis-hadis tentang Ali bukan pasal masalah Ali, pasal masalah hampa yang bohong, yang dusta menyandarkan perkataan kepada Ali. Melampau-lampau dalam menceritakan kelebihan dan kedudukan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nampak? Ali tak suruh pun Ali bebas. Ali tak ada apa kaitan pun. Bahkan Ali berlepas diri daripada puak-puak ni. Nampak? Jadi, sebab tu saya katakan tuan-tuan dan puan sekalian, balik pada soalan apa tadi? Kita nak berinteraksi dengan orang-orang solat di belakang mereka, ya, solat di belakang mereka. So saya katakan, sekiranya kecenderungan mereka kepada yang lembut tadi, yang dekat dengan ahli sunnah, tidak ada masalah. Tapi yang sampai mengkafirkan sahabat Nabi, apatah lagi batiniyah, itu tidak sah solat di belakang mereka. Tidak sah solat di belakang mereka. Ini ada soalan-soalan yang sikit, ini banyak.